Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu bual. Temu bual ini dijalankan bagi mendapatkan pandangan tentang isu dan cabaran kelestarian alam sekitar. Maklumat yang diberikan hanya digunakan bagi tujuan pembelajaran dan pembangunan Google Site. Adakah saudara bersetuju untuk ditemu bual? Baik. Okay. Jadi untuk soalan pertama, pada pendapat anda, apakah isu alam sekitar yang paling membimbangkan di Malaysia pada masa kini dan mengapa? Bagi pandangan saya, yang paling membimbangkan adalah isu sungai. Kerana sekarang kebanyakannya terlalu cepat banjir kilat apabila berlakunya hujan lebat. Untuk soalan yang kedua, apakah faktor utama yang menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar seperti pencemaran sungai, kemerosotan hutan dan pemanasan global? Bagi pendapat saya, especially pencemaran sungai, ketidaksedaran orang awam untuk membuang sampah merata-rata lah, dan terlalu banyak orang kata pembangunan tanpa yang menyebabkan banjir kilat dan sebagainya lah. Untuk soalan yang ketiga, pada pandangan anda, sejauh manakah masyarakat hari ini mempunyai kesedaran untuk menjaga kelestarian alam sekitar? Masih di tahap yang tengah, masih di tahap yang orang kata masih perlu dipupuk lagi lah. Okey. Untuk soalan yang keempat, apakah cabaran utama yang menghalau usaha memelihara dan memelihara alam sekitar di Malaysia? Bagi saya, kesedaran awam lah untuk orang sekeliling untuk memastikan tidak membuang sampah rata-rata, dan pihak berkuasa tempatan untuk menguatkan kuasa undang-undang pada sesiapa yang membuat sampah merata lah. Itu saja. Pada pendapat anda, bagaimanakah teknologi hijau dapat membantu mengatasi isu dan cabaran kelestarian alam sekitar di Malaysia? Okey, bagi pendapat saya, seperti penggunaan tenaga solar dapat membantu mengurangkan pencemaran, dan juga penggunaan tenaga elektrik seperti kereta elektrik lah. Okey. Soalan yang keenam, apakah langkah atau cadangan yang perlu diambil oleh kerajaan, masyarakat dan individu untuk memastikan kelestarian alam sekitar ni dapat dikekalkan pada masa hadapan? Okey, bagi pendapat saya, penguatkuasaan perlu diketatkan lagi, dan perlu ada kempen yang memupuk kesedaran untuk orang-orang awam daripada pihak berkuasa tempatan ataupun kerajaan. Terima kasih. Untuk soalan yang terakhir, apakah harapan anda terhadap usaha menjaga alam sekitar pada masa hadapan? Bagi pendapat saya, pentingnya ni untuk memupuk kesedaran orang awam untuk menjaga kebersihan supaya tidak berlakunya pencemaran seperti banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Okay, baik. Terima kasih atas masa dan kerjasama yang diberikan. Segala pandangan yang dikongsikan amat dihargai dan akan digunakan bagi tujuan pembelajaran serta pembangunan Google Site. Sekian, terima kasih. Okay, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk ditemu bual. Jadi temu bual hari ini dijalankan bagi mendapatkan beberapa pandangan tentang isu dan cabaran kelestarian alam sekitar. Dan maklumat yang diberikan ini hanya digunakan bagi tujuan pembelajaran dan pembangunan Google Site. Jadi bersama saya hari ini, Saudari Fatini, pelajar sarjana. Jadi adakah saudari bersetuju untuk ditemu bual? Ya, saya sangat setuju dan sangat berminat untuk ditemu bual bersama saudari Aina. Okey, baiklah. Untuk soalan yang pertama,
pada pendapat Saudari Fatini dah kan, apakah isu alam sekitar yang paling membimbangkan di Malaysia ni pada masa kini lah, dan mengapa saudari berpendapat seperti itu? Jadi pada pendapat saya, salah satu isu yang paling membimbangkan di Malaysia ialah isu pencemaran air dan sungai. Hal ini kalau kita lihat pada waktu sekarang ni, terdapat beberapa manusia, terdapat beberapa individu yang tidak bertanggungjawab atas pembuangan sisa plastik dan sisa domestik ke dalam sungai. Dan hal ini sekaligus dia akan menjejaskan lagi kualiti air serta akan menjadikan kualiti air ini merosot. Serta dia akan menjejaskan lagi ekosistem. Selain itu, kalau kita lihat sampah yang dibuang ke dalam sungai juga akan menjadikan sistem saliran air itu tersumbat dan akhirnya terjadinya banjir kilat di beberapa kawasan bandar. Oh, baiklah. Okey, jadi untuk soalan yang kedua, apakah faktor utama yang menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar? Macam Saudari Fatini cakap tadi, contohnya pencemaran sungai, ataupun kalau kita tengok isu lain seperti kemerosotan hutan ataupun pemanasan global. Jadi apa faktor utama berlaku isu ini? Jadi antara faktor utama ialah seperti yang saya kata tadi, terdapat beberapa individu yang kurang ada sifat tanggungjawab terhadap alam sekitar. Aktiviti ni antaranya aktiviti seperti pembuangan sampah dalam sungai, walakan yang tidak terkawal dan pembakaran yang terbuka. Dan hal ini dalam masa yang sama dia akan menyebabkan lagi kemerosotan hutan, kehilangan habitat hidupan liar juga akan memberi kesan pada habitat hidupan liar. Dan dalam masa yang sama dia akan meningkatkan lagi pelepasan gas rumah hijau yang menyumbang kepada pemanasan global. Oh, betul juga. Kalau sekarang kita tengok macam banyak individu buang sampah merata-rata. Ya, betul. Yang anggap perkara itu sangatlah remeh kan? Ya, Okey, teruskan. Okey. Jadi saya teruskan untuk soalan yang ketiga, iaitu pada pandangan Saudari Fatini, sejauh manakah masyarakat pada hari ini dia ada kesedaran untuk jaga kelestarian alam sekitar? Pada pendapat saya lah, kalau kita lihat dari segi kasar, saya ni berpendapat bahawa kesedaran masyarakat ni semakin meningkat. Tetapi dalam masa yang sama masih lagi berada pada tahap sederhana. Walaupun seperti yang kita tahu, ramai je yang dah dengan menjaga alam sekitar ni sangat penting terhadap negara kita lah, Malaysia. Tapi masih lagi ada individu yang tak mengamalkan sikap semula, masih lagi menggunakan plastik secara berlebihan dan membuang sampah sesuka hati. Dan hal ini, pendidikan dan kempen kesedaran lagi diperkasakan supaya amalan mesra alam ni menjadi budaya masyarakat. Betul, macam dekat tempat saya, macam saya tengok ada juga penduduk-penduduk jalankan macam kempen-kempen alam sekitar kan. Betul, jiran-jiran tetangga kita ataupun ada lagi pihak-pihak berkuasa yang bertanggungjawab yang mengadakan kempen kepada rakyat Malaysia kalau kita lihat kan. Namun kebanyakan masyarakat masihlah tak ambil enteng lah tentang benda ni. Ya, betul. Masih lagi ada masyarakat yang tak ada sikap kesedaran. Kesedaran. Okey, jadi saya teruskan untuk soalan yang keempat. Okey. Dalam masa kini kan, apakah yang saudari rasa yang menjadi cabaran utama yang menghalang usaha untuk memelihara dan memelihara alam sekitar kat Malaysia ni? Kalau bagi saya, antara cabaran utama lah kalau kita lihat dari segi penguatkuasaan dasar alam sekitar yang masih lagi kita perlu dipertingkatkan. Hal ini demikian kerana walaupun dasar ni telah diperkenalkan, tetapi seperti yang saya cakap tadi, seperti yang kita bincangkan tadi, bahawa masih lagi ada individu yang tidak mempunyai rasa sikap tanggungjawab. Jadi
Isu ni masih lagi berlaku dari segi pembuangan sisa secara haram dan pencemaran sungai. Dan selain itu, kos pembangunan hijau yang tinggi juga turut menjadi cabaran dalam melaksanakan pembangunan lestari secara menyeluruh. Kalau kita lihat isu-isu di berita sekarang pun masih lagi bangkit isu-isu tentang alam sekitar. Betul-betul. Okey, saya teruskan kepada soalan yang kelima dah kan? Okey, jadi apa pendapat saudari tentang bagaimana teknologi hijau dapat membantu mengatasi isu dan cabaran kelestarian alam sekitar seperti yang saudari cakapkan tadi, contohnya pencemaran, isu pemanasan global dan sebagainya untuk konteks dekat Malaysia. Jadi pada pendapat saya, macam mana teknologi hijau ni dapat membantu dari segi mengatasi isu dan cabaran kelestarian alam kat Malaysia ni kan. Jadi bagi pendapat saya ni, teknologi hijau ni sangat memainkan peranan yang sangat penting dari segi untuk mengurangkan pencemaran dan menyokong pembangunan lestari. Contohnya dari segi penggunaan tenaga solar, teknologi rawatan air dan sistem pemrosesan sisa moden mampu untuk mengurangkan pencemaran sungai serta pelepasan gas rumah hijau. Seperti yang kita tahu kan, zaman sekarang ni zaman teknologi yang makin berkembang. Terdapat individu yang dah pun memakai tenaga solar di rumah. Tapi walaupun kos pelaksanaan untuk menggunakan tenaga solar ni agak tinggi, tapi teknologi hijau ni dia merupakan pelaburan yang penting demi kelestarian alam sekitar. Macam kita tengok sekarang panel solar ni ramai guna tapi itulah kos dia mahal. Ya, kos dia agak mahal tapi kalau kita laburkan sedikit, walaupun kalau kita laburkan pada perkara yang penting, insya-Allah benda ni akan jadi apa orang kata, bagi kesan yang baik, kesan yang positif terhadap alam sekitar, terhadap diri kita, terhadap rakyat dan masyarakat. Betul? Okey, jadi saya teruskan kepada soalan yang keenam. Apakah langkah atau cadangan yang perlu diambil oleh kerajaan, masyarakat dan individu itu sendiri bagi memastikan kelestarian alam sekitar ni dapat dikekalkan pada masa hadapan untuk generasi-generasi akan datang, generasi kita supaya dapat hidup dengan aman dan tenang lah dekat bumi kita ni. Jadi antara langkah dan cadangan yang perlu diambil oleh kerajaan, masyarakat dan individu ialah antaranya kita lihat dari segi aspek kerajaan lah yang paling besar kan. Yang paling ada Kuasa. yang rasa bertanggungjawab. Jadi kerajaan ni dia kena memperketatkan lagi penguatkuasaan undang-undang terhadap pihak yang mencemarkan alam sekitar serta memperluaskan lagi penggunaan teknologi hijau. Kalau kita lihat, macam saya kata tadi, isu-isu yang berada yang kat berita sekarang ni, kerajaan dah pun perketatkan lagi penguatkuasaan undang-undang yang di mana mereka mengenakan denda yang tinggi terhadap individu yang mencemarkan alam sekitar lah kan. Jadi dari segi aspek masyarakat pula, dia kena bagi kita sebagai masyarakat perlu mengamalkan sikap kita semula ataupun menkurangkan penggunaan plastik serta menjaga kebersihan kawasan sekitar. Kalau kita lihat dari segi aspek sekarang ni, kita letak dari diri kita ni sebagai macam common sense. Kalau kita nampak sampah, kita kena jadikan sampah itu kita adalah orang yang terakhir sampah. Ataupun kita boleh mengurangkan dari segi penggunaan plastik. Kalau kita tengok kan pasar raya sekarang, kalau kita nak gunakan plastik mereka, kita kena bayar, kita kena charge lebih. So, jadi kalau sekarang ni kita kena bawa beg yang serbaguna kan, kalau kita pergi mat. Lagi-lagi kalau kita beli barang dapur kan. Lebih daripada itu, kalau kita lihat dari segi institusi pendidikan, dia kena terapkan pendidikan alam sekitar melahirkan generasi yang lebih prihatin. Lagi-lagi di sekolah rendah lah kalau institut pendidikan ni kan. Sebab kalau kita lihat pendidikan rendah ni, sekolah rendah ni, anak-anak
murid-murid adalah murid-murid yang masih kecil. Jadi Hmm. daripada kecil lah kita kena bimbing, kita kena terapkan. Bak kata peribahasa, apa, lentur bulu Biar biarlah dari dari rebungnya. rebungnya. Betul? Okey, jadi untuk soalan yang ke-7. Sekejap ya. Okey, baik. Maafkan saya. Okey, jadi untuk soalan yang ke-7. Pada pendapat saudari, adakah penggunaan teknologi hijau dapat membantu mengurangkan masalah pencemaran di sekitar? Kalau bagi pendapat saya setuju bahawa teknologi hijau ni mampu untuk mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Antara contohnya dari segi penggunaan smart bin dapat meningkatkan lagi pembuangan sisa dengan lebih sistematik. Manakala dari segi penggunaan tenaga solar dan kenderaan elektrik pula dapat mengurangkan pencemaran udara serta pelepasan gas rumah hijau. Walaupun seperti yang kita bincangkan tadi, walaupun pelaksanaannya kan kos yang agak tinggi, tapi saya percaya teknologi hijau ni dia merupakan satu pelaburan yang baik. Pastikan alam sekitar ni tetap bersih dan lestari pada masa hadapan. Lagi-lagi dari generasi kita pada masa hadapan nanti. Faham. Okey, jadi soalan yang seterusnya. Adakah masyarakat bersedia untuk menerima penggunaan teknologi hijau dalam kehidupan seharian? Contohnya macam saya cakap tadi, tenaga solar, smart bin kan. Adakah masyarakat ni dah bersedia untuk guna semua benda tu dalam kehidupan diorang? Dalam kehidupan mereka? Kalau kita lihat kan sekarang ni, masyarakat ni bagi pendapat saya lah kalau kita lihat dari segi kasar, masyarakat dah pun semakin bersedia dari segi penerimaan untuk menggunakan teknologi hijau. Kerana kalau kita lihat semakin ramai yang menyedari kepentingan menjaga alam sekitar. Kalau kita lihat sekarang dari segi penggunaan kereta elektrik, pada awalnya masyarakat menganggap kereta elektrik ini adalah kereta yang mewah yang mempunyai kos yang agak tinggi, yang kononnya berada di atas jalan sebagai raja kereta elektrik kan. Tapi kalau kita lihat sekarang dah semakin ramai orang yang masyarakat yang menggunakan kereta elektrik. Mungkin bagi mereka adalah salah satu kemewahan. Tapi kalau kita lihat dari segi aspek alam sekitar, kita tu dapat lagi menjaga alam sekitar, dapat mengurangkan tenaga hijau ke meningkatkan tenaga hijau? Meningkatkan Tenaga hijau tenaga kan. hijau. Tapi namun begitu masih lagi ada segelintir masyarakat yang kurang memahami manfaat teknologi hijau ataupun menganggapnya kos penggunaannya terlalu tinggi kan. Jadi sebab itulah lebih banyak kempen kesedaran, pendidikan dan insentif daripada kerajaan ni perlu lagi dilaksanakan supaya penggunaan teknologi hijau ni dapat lagi diperluaskan dalam kehidupan seharian masyarakat di Malaysia. Saya suka cara saudari terangkan pendapat saudari. Macam senang faham. Betul. Sangat berguna untuk saya. Okey, jadi untuk soalan yang seterusnya. Okey, pada pendapat saudari lagi lah kenapa pentingnya teknologi hijau ni dalam memastikan kelestarian alam sekitar? Macam saudari cakap tadi, penggunaan solar, kenderaan elektrik. Kenapa pentingnya penggunaan tu? Kalau kita lihat kan, teknologi hijau ni dia bukan hanya penting semata-mata, tapi dalam masa yang sama, dia dapat membantu mengurangkan pencemaran, jimatkan lagi penggunaan tenaga dan kurangkan lagi kebergantungan kepada sumber yang tidak boleh diperbaharui. Kalau kita sebagai masyarakat, kita sebagai manusia, takkanlah kita nak hidup di dalam pencemaran, hidup di tempat yang kotor, hidup yang persekitaran kita tak bersih. Kalau persekitaran kita sendiri tak bersih, nanti diri kita yang serabut, diri kita jadi tak tenang. Jadi itulah pentingnya teknologi hijau ni untuk kurangkan lagi pencemaran dan menjimatkan lagi penggunaan tenaga. Lebih daripada itu,
teknologi hijau juga dalam masa yang sama dia dapat menyokong pembangunan yang lebih mampan tanpa menjejaskan alam sekitar. Jadi jika penggunaan teknologi hijau ni diperluaskan, saya yakin teknologi hijau ni sendiri dapat membantu mengatasi pelbagai isu seperti yang kita bincangkan ialah pencemaran sungai, kemerosotan hutan dan pemanasan global pada masa hadapan. Okey, faham. Jadi saya nak tanya sikitlah. Apa pendapat saudari tentang isu kemerosatan hutan tu? Macam apa pandangan saudari tentang isu tersebut? Isu Macam isu kemerosatan hutan sebab tadi saudara ada mention kan. Jadi macam kalau saya tengok kemerosatan hutan ni macam orang bina bangunan tinggi. Jadi hutan-hutan semua ni. Jadi kalau pendapat saudari, apa pandangan saudari? macam kalau kita lihat dekat bandar Kuala Lumpur ni kan dah banyak bangunan tinggi-tinggi dan sebagainya. Tapi kerajaan masih lagi kan bangunan-bangunan yang tinggi masih lagi apa orang kata kerosakan hutan ni macam masih lagi tak ada hutan yang hutan kerajaan ke orang panggil? Hutan simpan. Hutan simpan. Walaupun hutan tu macam menjadi hutan simpan, tetapi kerajaan ni masih lagi nak gunakan hutan simpan ni untuk membangunkan lagi bangunan. Kononnya untuk menjadi lebih moden, lebih berkembang untuk bersaing di peringkat global. Faham. Macam yang macam saudara cakap tadi kan, kalau pendapat saya pun macam tu sebab saya tengok dekat media sosial macam kebanyakannya mall pusat beli belah lah yang dibina baru kan. Sedangkan taman-taman ataupun taman-taman lah yang khususnya macam nature kan, semakin berkurangan. Banyak bina-bina bangunan yang lama-lama jadi lambakan bangunan, lambakan pusat beli belah. Masyarakat sekarang ni pun lebih suka berjoging di dalam mall berbanding jogging di tasik, betul? Betul. Jogging dalam mall duit habis, penat pun habis. Betul. Okay. Jadi sebagai macam penutup lah kiranya, saya nak tanya sedikit lah pendapat saudari tentang harapan terhadap usaha kita sebagai masyarakat ataupun usaha semua pihak untuk menjaga alam sekitar ni pada masa hadapan. Apa harapan saudari? Jadi harapan saya sebagai seorang pelajar, seorang masyarakat ialah saya berharap supaya semua pihak yang bertanggungjawab sama-sama untuk berganding bahu dalam menjaga alam sekitar. Seperti yang kita tahu, kalau ada ramai pihak tetapi hanya sebelah pihak sahaja yang bertanggungjawab, mesti alam sekitar tu tak terjaga, betul? Jadi saya berharap semua pihak sama-sama bertanggungjawab, sama-sama berganding bahu untuk jaga alam sekitar. Dan saya juga berharap supaya lebih lagi ramai masyarakat ni untuk mengamalkan gaya hidup yang mesra alam dan penggunaan teknologi hijau semakin meluas. Dan dengan kerjasama kerajaan, institusi pendidikan dan masyarakat, saya yakin bahawa isu pencemaran, kemerosotan hutan dan pemanasan global ni dapat dikurangkan demi kesejahteraan generasi akan datang. Generasi akan datang seperti generasi kita, generasi anak-anak kita nanti macam mana di masa hadapan. Baiklah, besar harapan dan saya juga sebagai masyarakat berharap setiap individu dapat jugalah ada kesedaran tentang jaga alam sekitar. Bertanggungjawab. Untuk kita, untuk orang-orang lain, untuk alam sekitar sendiri. Okey, jadi terima kasih sangat-sangat atas perkongsian idea dan pendapat dan atas kerjasama lah yang telah diberikan oleh Saudari Fatini ni. Jadi itu sahaja untuk temu bual kita pada hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga Saudara Aina. Sama.